Bismillahirrahmanirrahim. Bab antara kelebihan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya menyeru dakwah ibu saya kepada Islam ketika dia masih musyrikah, masih musyrik. Pada suatu hari saya dakwah dia. Dia pun memperdengarkan kepadaku berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak suka. Aku tidak senang. Yakni dia kata sesuatu tentang Rasulullah yang tidak menyenangkan hatiku. Saya pun pergi kepada Rasulullah sambil menangis. Saya kata, wahai Rasulullah, saya seru ibu saya kepada Islam. Dia tak mahu menerima seruan saya. Hari ini saya seru dia, saya dakwah dia. Dia kata tentang engkau sesuatu yang saya tidak suka. Oleh itu berdoalah kepada Allah, semoga dia memberi petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Saya pun keluar dengan menerima berita gembira berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bila saya sampai ke rumah dan berada di pintu rumah tertutup, saya mendengar ibu saya mendengar bunyi tapak kaki saya. Dia pun kata, tunggu di situ Abu Hurairah. Saya pun dengar bunyi air, orang cedok air, bunyi gerakkan air. Qala, kata Abu Hurairah, dia duduk mandi. Selepas pakai baju dia, dan belum sempat pun dia memakai tudung, memakai kelubungnya, terus dia membuka pintu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani dia mengucap. Qala, kata Abu Hurairah, saya pun kembali semula kepada Rasulullah sambil menangis kerana gembira. Kata Abu Hurairah, saya kata, wahai Rasulullah, terimalah berita gembira ini. Allah telah menerima doamu dan dia telah memberi petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Nabi SAW pun memuji-muji Allah. Wa qala khairah, dan mengatakan sesuatu yang baik. Qala, kata Abu Hurairah, saya pun kata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya dan ibu saya dikasihi oleh hamba-hambanya yang mukmin, dan mereka pula dikasihi oleh kami, disayangi oleh kami. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha. Ya Allah, ubaidaka hadha yakni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadika almu'minin. Ya Allah, biarlah hamba-hambamu yang mukmin mengasihi hamba ini. Maksud baginda ialah Abu Hurairah dan ibunya. Dan biarlah mereka kasih kepada orang-orang mukmin. Fama khuliqa mu'minun, kerana itu tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar, yasma'u bi, mendengar tentang aku, wala yarani, walaupun tidak melihat aku, tetapi dia tetap mengasihiku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada A'raj, katanya, saya mendengar Abu Hurairah berkata,
Kamu kata. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mau'id. Allah lah tempat temu janji kita. Allah lah tempat temu janji kita. Saya dulu seorang yang miskin, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya dengan berpada sekadar melapik perut saya, sekadar memenuhi perut saya ataupun melapik perut saya. Sedangkan orang-orang muhajirun pula, mereka sibuk berjual beli di pasar. Golongan Ansar pula sibuk menguruskan harta benda mereka. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghamparkan kainnya, mana di hadapan, dia tidak akan lupa apa-apa yang dia dengar daripada saya. Saya pun terus hampar kain saya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bercerita. Kemudian saya dakapnya, dhamamtuhu ilayya, saya mendakapnya ke dada saya. Fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Selepas itu saya tidak lupa apa-apa pun yang saya dengar daripada baginda. Dengan syarat satu lagi, serupa juga daripada Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, cumanya Malik hadisnya berhenti setakat habis kata-kata Abi Hurairah. Dia tidak ada menyebutkan di dalam hadisnya riwayat daripada Nabi SAW, iaitu sesiapa menghamparkan kainnya hingga ke akhir, itu tak ada. Adapun sebelum pada itu ada. Dan ni hak Nabi kata tu tak ada dalam ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Shihab bahawa Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan kepadanya bahawa Aisyah berkata, ala yu'jibuka Abu Hurairah, tidakkah kamu berasa kagum kepada Abu Hurairah itu? Tidakkah Abu Hurairah membuatkan kamu berasa kagum? Satu lagi ada, ala yu'jibuka, tidakkah Abu Hurairah menyebabkan kamu berasa pelik? Dia mari duduk di tepi rumahku, bercerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai saya sendiri pun dengar hak dia kata tu. Tetapi saya duduk sembahyang sunat. Lepas tu dia bangun, sebelum selesai saya mengerjakan sembahyang sunat saya. Kalaulah saya sempat dengannya, tentu saya akan bantah dia. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan hadis cepat seperti kamu itu, cepat dan banyak seperti kamu itu, kata Abu Hurairah. Kata Ibnu Shihab, Ibnul Musayyab berkata, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, yaqulun, orang kata Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis, wallahul maw'id, Allah lah tempat temu janji kita. Mereka berkata juga, apa hal, kenapa orang-orang Muhajirin dan Ansar tidak meriwayatkan hadis sepertinya? Nanti akan kuceritakan kepada kamu sebabnya. Sebenarnya saudara-saudara saya dari kalangan Ansar, mereka sibuk menguruskan tanah mereka. Saudara-saudara saya dari kalangan Muhajirin pula sibuk berjual beli di pasar. Sayalah yang sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya melapik perut saya. Saya ada ketika mereka tidak ada. Saya ingat apa yang mereka lupa. Apabila mereka lupa, ataupun apa yang mereka lupa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari berkata, siapa di antara kamu menghamparkan kainnya
Lalu dia mengambil cerita saya ni, hadis saya ini, kemudian didakapnya ke dadanya. Dia tidak akan lupa apa-apa yang didengarnya. Saya pun terus hamparkan kain selimut saya. Kain selimut saya pakai tu saya hampar. Sehinggalah Nabi SAW selesai selesai daripada hadisnya. Kemudian saya pun dakap ke dada saya. Selepas itu saya tidak lupa apa-apa lagi yang dia ceritakan kepada saya, kalau tidak kerana ada dua ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ini Al-Quran. Nescaya saya tidak akan meriwayatkan apa-apa pun sampai bila-bila pun. Ayat itu, ayatnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, hingga ke akhir dua ayat yang ini selepas itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan, dan seterusnya hingga ke akhir ayat. Dua ayat. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahawa Abu Hurairah berkata, kamu kata Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW sama dengan makna hadis mereka yang tersebut sebelum ini. Bab antara kelebihan itu tak serupa tajuk dia, beza sikit tadi, bunyi lagu lain. Bab antara kelebihan Hatib bin Abi Balta'ah dan ahli Badar. Tadi ahli Badar dulu, tak apalah tulah lebih kurang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abi Rafi', dia adalah jurutulis Ali. Katanya, saya mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantarkan saya, Zubair dan Miqdad. Kata baginda, kamu pergilah ke Raudah Khakh, nama tempat. Di sana akan ada seorang perempuan yang berkenderaan, yang menaiki unta. Bersama dia ada surat. Kamu ambil surat itu daripadanya. Kami pun pergi dengan dibawa oleh kuda kami yang berlari pantas. Tiba-tiba kami pun jumpalah dengan seorang perempuan. Kami kata kepada dia, bawa keluar surat tu. Dia kata, tak ada apa-apa surat dengan saya. Kami kata, sama ada kamu keluarkan surat itu, ataupun kamu buang pakaian kamu. Kamu buang pakaian kamu. Perempuan itu pun mengeluarkannya dari sanggulnya, ataupun daripada rambut yang didandan, boleh juga lepas. Kami pun bawalah surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya di dalamnya tertulis daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada sekumpulan orang-orang musyrikin penduduk Mekah. Dia menceritakan kepada mereka sebahagian daripada rahsia lah, sebahagian daripada rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Hatib, apa ni? Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah. Dia berkata, jangan engkau cepat menghukum saya, wahai Rasulullah. Sesungguhnya saya seorang asing dari keluarga Quraisy. Saya adalah seorang luar bagi orang-orang Quraisy. Kata Sufyan, dia adalah sekutu mereka, bukan dari kalangan Quraisy itu sendiri. Orang-orang muhajirin yang ada bersamamu ini, mereka ada sanak saudara
yang mereka akan jaga, mereka akan mengambil kira ahli keluarga mereka itu. Fa ahbabtu id fatatni dhalik minan nasab fihim. Jadi oleh kerana saya tidak seketurunan dengan mereka, saya hendak berbudilah, saya hendak buat sesuatu yang mereka akan berasa saya berbudi kepada mereka. Saya nak berbudilah kepada mereka, yang mana dengan itu mereka akan menjaga keluarga saya. Saya tidak lakukannya kerana kekufuran, tidak juga kerana murtad daripada agama saya, tidak juga kerana redha kepada kekufuran selepas memeluk agama Islam. Nabi SAW pun berkata, dia benar, betul, dia kecil betul. Tetapi Umar berkata, biarkan saya wahai Rasulullah pegal leher si munafik ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Sesungguhnya dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Tahukah, Allah sudah pasti mengetahui hati budi ahli Badar itu, sehingga dia berkata, lakukanlah apa yang kamu mahu, aku telah ampunkan untuk kamu. Maka Allah SWT menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kamu sebagai teman, sebagai teman ataupun sebagai sebagai awliya, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh kamu. Boleh juga lah kita kata gitu, awliya. Sebagai orang-orang yang rapat dengan kamu. Tidak ada dalam hadis Abu Bakar dan Zuhair cerita sebutan ayat itu. Ishaq dalam riwayatnya menyebutkan ayat itu adalah termasuk yang dibaca oleh Sufyan, yang dibaca oleh Sufyan, jadi perawinya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami daripada Ali, katanya Rasulullah SAW telah menghantar saya dengan Aba Marthad Al-Ghanawi dan Zubair bin Awam. Kami semua berkuda. Baginda bersabda, kamu pergilah sehingga sampai ke Raudhah Khakh. Di sana akan ada seorang perempuan musyrikin, ada surat dengan dia daripada Hatib kepada orang-orang musyrikin. Lalu perawi menyebutkan sama dengan makna hadis Ubaidullah bin Abi Rafi' daripada Ali yang tersebut sebelum ini. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, bahawa ada seorang hamba Hatib datang kepada Rasulullah. Dia mengadu hal kepada Rasulullah tentang Hatib itu. Maka dia kata, wahai Rasulullah, sudah pasti Hatib ni masuk neraka. Tetapi Rasulullah SAW membantahnya dengan berkata, silap kamu, silap. Tidak akan masuk neraka. Dia tidak akan masuk neraka kerana dia telah ikut serta dalam peperangan Badar dan Hudaybiyah. Ini bab antara kelebihan ashabis syajarah, yakni orang-orang yang berbay'ah di bawah pokok, ataupun orang panggil juga ahli bay'atir ridwan, ataupun ahli Hudaybiyah. Kata tadi Hudaybiyah tadi, dia ada kait dengan itu. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia kata, Ummu Mubashir menceritakan kepada saya bahawa dia mendengar Nabi SAW berkata, bersabda dekat dengan Hafsah, ketika baginda berada di samping Hafsah, tidak akan masuk neraka insya-Allah daripada ashabis syajarah,
Yang ni orang-orang yang berbai'ah di bawah pokok yang tersebut di dalam Al-Quran itu, seorang pun seorang pun qalat, kata Hafsah, bahkan akan, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun menegurnya dengan keras, kenapa kamu kata begitu? Tetapi Hafsah berkata, yani wa in minkum illa wariduha, tidak ada siapa pun dari kalangan kamu melainkan pasti akan melaluinya. Illa wariduha, yang memasukinya. Nabi SAW pun berkata, Allah SWT dalam ayat yang lain ada berfirman, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami melepaskan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim akan melutut di dalamnya, yang akan berada di dalamnya, dalam neraka tu. Kita balik semula tengok. Antara kelebihan Abi Hurairah banyak, tapi oleh kerana dia pilih sini sikit je, sebab tu dia min adalah tajuk tu, min fadaili, sebahagian daripada, antara ataupun antara kelebihan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni dia anak yatim ceritanya, tapi dia ada mak, ayah tak ada. Bila berpindah sekali ke Madinah tu, dia pergilah juga bawa mak dia. Tapi mak dia tidak Islam, dia Islam dah, mak dia tak Islam. Pergi ke Madinah sekali. Jadi dalam hadis ni dia kata, dia royak, saya dakwah mak saya biar dia masuk Islam. Dia tak Islam lagi lah. Satu hari itu saya dakwah dia kata huduh terhadap Rasulullah. Kerana dia tak sebutlah kata gapo tu. Kerana dia telah memperdengarkan kepada saya sesuatu yang saya tidak suka. Tak sukalah muka dia orang Islam, saya kepada Nabi-Nabi baik gitu mau. Tiba-tiba mak pula kata gitu. Gapo dia kata dia tak sebut. Tapi sesuatu yang tak boleh dengar lah. Tak suka lah. Mana dia kata tu tentang Nabi lah. Tak tahulah gapo dia katanya. Dia mari. Saya pun pergi jumpa dengan Nabi dalam keadaan jerit, sedih ya. Saya kata, wahai Rasulullah, saya dakwah mak saya untuk masuk Islam. Dia tak sing. Hari ini saya dakwah dia, dia kata sesuatu tentang kau yang mana saya tak boleh dengar. Tak boleh dengar lah, kita kata tak sedap, tak suka tu, tak boleh dengar. Kamu berdoalah kepada Allah, biar Allah bagi petunjuk kepada ibu Abi Hurairah ni. Nabi SAW pun kata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Tu ya doa dia. Tidak melek-lek panjang, tidak duduk akak tangan, tak melek gitu ya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Tu ya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu Abi Hurairah. Saya pun keluar daripada tempat Nabi tu dengan mendapat berita gembira lah kira-kiranya, kerana dapat doa Nabi SAW. Balik selalu dia, balik selalu. Bila dapat doa Nabi tu balik selalu. Bila sampai di pintu tutup, pintu rumah. Mak saya pun dengar saya bunyi orang jalan tu di luar pintu tu. Dia pun kata, duduk situlah, tunggu situ. Abu Hurairah kata dia, tunggu situ. Saya pun dengar bunyi air, orang duduk guna air lah. Rupanya dia mandi. Lepas tu dia pun pakai baju, tak ada pakai tudung, tak ada, gaduh dia pun gaduh tu, buka pintu. Namun dia tahu bukan orang lain tu, buka pintu. Dia pun kata, wahai Abu Hurairah. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga orang yang mengucap, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh juga. Lagu ni pun boleh juga. Lagu ni pun berapa ramai masuk Islam lagu ni mengucap. Supaya dalam semaya tu kan, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia pakai ni, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tapi Imam Syafi'i guna hak lain, tak apalah, masing-masing ada belakang tu.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu ada juga, boleh berlaku. Jadi mengucap ni lagu tu boleh, lagu hak lagi tu pun boleh. Oh, apa lagi dia dah dengar gitu, mana mak dia masuk Islam dah. Balik semula pergi kat Rasulullah pula. Patah balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil jerit juga begitu. Jerit buatan suka. Hak tadi jerit sedih. Tadi jerit sedih. Hak ni jerit telajak suka. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, terimalah berita gembira ini. Allah sudah terima doa kamu dan sudah bagi petunjuk kepada mak Abu Hurairah ni. Nabi SAW puji Allah. Alhamdulillah. Gitulah kira-kiranya puji Allah tu. Dia puji. Dan dia sebut benda molek lah. Abu Hurairah berkata, saya kata, wahai Rasulullah, minta lagi, minta suruh Rasulullah doa pula, lain pula ke dia. Gapa dia? Dia minta Rasulullah doa. Kamu mintalah kepada Allah supaya hamba-hamba Allah yang mukmin kasih kepada saya dan mak saya. Dan saya dengan mak saya ni kasih kepada hamba-hambanya yang mukmin. Minta tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu doa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummuhu ila ibadihi almu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Tadi, ya Allah, biarlah hamba-hambamu yang mukmin mengasihi hambamu yang serba kurang ni, ubaidaka, ataupun hambamu yang disayangi ini, hambamu yang disayangi ini, ubaid. Dia sebut dalam bentuk tasghir. Tasghir dengan makna kecil pun boleh, dengan makna saya pun boleh. Maksud dia ubaidaka tu Abu Hurairah lah dan ibunya. Dan biarlah mereka ini kasih kepada orang-orang mukmin. Abu Hurairah kata, dengan sebab itulah tidak ada orang mukmin yang dengar tentang aku walaupun dia tidak tengok aku. Tidak ada orang mukmin yang menerima hadisku, yasma'u bi, boleh juga yang dengar tentang aku ataupun yang menerima sesuatu daripadaku, yakni hadis, walaupun dia tidak tengok aku, dia akan kasih kepadaku. Sebab apa? Sebab doa Nabi. Bermakna orang yang benci kepada Abu Hurairah, benci kepada mak dia pun gitu juga. Jadi kasih kepada seseorang dengan mak sekali lah. Apalagi kalau mak dia tu Islam, molek dah ni. Nabi sebut molek ke apa. Itulah. Dan ini kepada kita orang-orang Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah, penting benda-benda ni. Sebab apa? Ini jadi tanda kepada kita. Orang yang benci kepada sahabat adalah tidak mukmin. Orang mukmin dia akan kasih. Khususnya Abu Hurairah, ni jelas. Ni doa Nabi, dapat doa Nabi. Doa Nabi dia tidak saja. Tidak saja. Sebab kalau hak tidak diterima tu riwayat selalu. Ada beberapa je, 2-3 je. Dalam hidup dia ni hak tu dia riwayat lalu tu, hak dia tak boleh. Misalnya dia riwayat lalu. Hak lain-lain tu kat kira boleh lah. Tak ada kecuali lah. Jadilah. Dan itulah Abu Hurairah ni, sebab itulah orang-orang yang mengaji hadis terutama terhutang budi banyak benar lah dengan dia. Duduk dengan hak dia lah banyaknya. Abu Hurairah. Walaupun orang duduk kata, mata tak duduk dengan Nabi, kalau mana boleh banyak gitu dengan hadis. Itulah hak dia rakyat tadi tu, cerita tu. Hak tu pun berkat doa Nabi juga. Nabi kata juga berlaku jadi kepada dia tu. Puak-puak Syiah kata, orientalis pun kritik juga. Mereka tu siapa rau lah. Siapa rau dengan puak-puak orientalis, Syiah ke apa. Dia kata mana boleh Abu Hurairah ni tahun yang ke-7 baru pergi, semasa perang Khaybar. Tak selesai lagi dia sapa. Lepas pada tu 3 tahun je lah duduk sekali dengan Nabi. Dalam celah-celah tu ada juga dia dihantar ke jauh, ke Yaman, ke mana boleh dalam masa yang sebentar tu, mana
Begitu banyak hadis. Tu. Bahkan mereka menimbulkan benda-benda gitu. Sebenarnya nak kata Abu Hurairah ni pelawak lah, reka hadis lah. Ni semua tak ada dek pun, dia mana-mana je. Nak pelebih diri dia tu di kalangan orang ramai, koyaklah hadis-hadis. Itu tuduhan mereka. Ramailah hak kena fitnah ni. Hak kena fitnah ni. Biasanya hak kena fitnah ni hak jenis-jenis puak-puak sesat tu lah. Puak-puak anti hadis. Misalnya di Mesir, Abu Rayyah tulis khusus kritik Abu Hurairah. Tapi ulama-ulama kita jawab belakang dah. Selesai dah waktu tu. Lama dah. Lepas tu puak-puak Syiah begitu juga. Bagi puak-puak dia nya, hadis Abu Hurairah ni tak ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk. Tak tu. Tak ada rega, tak ada. Sahabat-sahabat sebut Abu Hurairah, dia bila terang hak tu. Terang. Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, misalnya. Miswar bin Makhramah, ni tak ada nilai. Nak ada nilai apa? Setara Abu Bakar Siddiq tu pun dia tak ada nilai. Dia Abu Hurairah ni, dia tuduh gitulah. Padahalnya Abu Hurairah sendiri royak. Kalau kita baca saat ni kan, dia bukan berahi sangat, bukan suka sangat nak menyampaikan nak royak-royak ni. Kalau tidak sabit dua ayat dalam Quran tu, royak mana kalau ni termasuk dalam susu ilmu hak Tuhan bui, dia tak akan royak, bukan berahi sangat. Bukan nak menunjuk, nak apa, tak ada. Tapi ingat tanggungjawab. Dah kita ingat molek, orang lain tak ingat molek, dia tak berani. Dah kita ingat molek, kita royak lah. Sebab tu je. Lepas tu dia duduk mesti 2 tahun je, macam mana boleh. Alah, kalau Tuhan nak bui kan, dah tidak pelik benda ni. Tuhan nak bui, siapa-siapa pun tak pelik kalau Tuhan nak bui. Orang panggil ilmu ladunni tu kan. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dalam Quran ayat. Kami ajarkan dia dari sisi kami ilmu. Kalau Tuhan nak bui. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu ngaji tidak belah mana. Apa jadi lebih pada orang lain. Dah Tuhan nak bui. Tu je. Dah Tuhan nak bui. Supaya kita tengok Jalaluddin As-Suyuti, umur 48 tahun je. Gapo dia buat? Ada pun 1000 menulis kitab. Sosok tu orang buat rojok ke? Orang buat PhD sebutir tak boleh setakat tu. Sebutir je sepanjang ayat. Habis waktu butir sekat tu. Dia ni kalau bila hak besar, hak kecil lah. Kalau hak besar-besar tu 500 lebih. Karangan dia. Termasuk hak kecil-kecil tak kira lah. Hak tu kita kata sampai 1000 tu. Macam mana? Kalau kita kata tak berhenti, tak ada. Kita ada kita kata komputer sebelah ni pun tak ada. Tengok siapa dia buat lagu tu. Siapa dia boleh buat. Ada komputer, ada belakang. Buat datang. Buat. Tak boleh buat. Dia bukan Nabi, bukan sahabat Nabi. Tapi Tuhan nak bui. Dan Tuhan nak bui. Sebab tu dia sebut dalam kitab dia, antaranya dalam Al-Ashbah wan Nazair, dia sebut walaysa 'ala Allah bimustankarin an yajma'al 'alama fi wahidin. Tu syair dia. Tidak mustahil kepada Allah, tak boleh kita bantah, tak boleh kita kata kalau kerja Tuhan, kalau dia nak mengumpulkan sekalian alam ni pada seorang, boleh. Jadi dia nak isyarat kepada, mungkin orang berasa pelik dia, tapi kalau Tuhan nak bui, tak pelik. Dalam diri dia Tuhan boleh bui segala-gala. Memang pelik sungguh kalau lagu tu. Orang lain ni kalau buat kitab besar-besar ni, dia pakat satu akademi buat. Dia serai. Dia serai buat. Macam mana? Dia ngajar supaya orang lain juga. Supaya orang lain. Masa mana dia buat? Kita kata bolpen apa tak ada sampai gitu. Usaha komputer, typewriter, bolpen celup. Tak pernah sabar lah kita kata boleh orang tulis lagi.
Itu seseolahnya cabaran ataupun mukjizat Nabi yang lahir dalam bentuk melalui orang yang ikut dia. Mukjizat Nabi berlaku tu. Mukjizat Nabi, hadis ni pun yalah juga. Mukjizat Nabi lagi, dia melahirkan orang-orang lagu tu. Yang mana tak boleh nak lawan. Lemah tu. Bukan seorang lagu tu. Dalam Islam ni, cuba kita tunjuk orang kafir dalam sejarah kemajuan tamadun barat, serba lekat cukup, mewahnya dengan senangnya dengan apa. Cuba tunjuk seorang setara tu. Ramai lagi orang lain. Hafiz Ibn Hajar misalnya, berapa ratus kita sosok tu berapa jilid. Kita nak baca sebutir tepung, sebutir kita dia tepung penat dah. Kalau tak ambil kira orang, macam mana dia boleh buat? Bukan seorang, ramai. Kalau lagu tu nya dia Tuhan nak bui. Dia tak bui. Kalau tu kalau tu apa yang tak boleh kepada orang putih ke pun kita kata orang kafir. Tak boleh buat sebutir tu 3 butir gitu ya. Tak ada hebat lagu ni. Itu pelik orang Islam. Memang pelik. Orang yang ikut sunnah, ikut Nabi memang banyak contoh-contoh begini. Bukan seorang dua. Imam Zahabi misalnya, tu luar biasa belakang. Imam Nawawi misalnya, 45 tahun ya Imam Nawawi. Berapa karangan ni? Tengok ni. Pahlon ni orang duduk gunung. Pahak lain-lain lagi 45 tahun ya umurnya. Bukannya panjang. Berapa kitab dia? Pendek kan? Imam Ibn Taymiyah misalnya, berapa kitab? Tafsir saja 45 jilid. Tafsir saja. Lepas tu fatwa dia tu berapa puluh jilid. Lepas tu banyak lagi lah lain. Kalau kita kata orang Samarinda ni, kalau tak nikah, sebab tak nikah pun tak jadi apa juga, tak boleh buat apa juga. Tak nikah pun tak ada jadi apa juga, tak ada hasil gapo. Kalau kita nak kata sabit dia tak nikah, memanglah dia tak nikah. Banyaklah hak lagu-lagu ni bukan seorang dua. Sebab itu kita kata kalau Tuhan nak beri, tak boleh. Jadi Abu Hurairah ni sahabat ni, bukan orang biasa. Tak boleh ke Tuhan nak tunjuk keajaiban dia, nak tunjuk sabit dengan Nabi dia ni, doa dia sampai jadi mudah apa siapa-siapa apa pada ni dia dengar gapo-gapo dia tak akan lupa. Dia apa lah. Lepas tu dia dakap. Lepas tu tak lupa gapo-gapo. Nak agak dah. Itulah orang panggil mukjizatnya. Kesan hasil mukjizat. Tidak semesti mukjizat ni nyata pada diri dia, nyata pada orang lain pun yalah juga kait dengan dia. Kait dengan dia. Misalnya Abu Hurairah, memang dia tak lupa pandang kan. Ada orang hafal Quran 10 tahun. 10 tahun. Ada orang hafal Quran setahun. Ada orang 6 bulan. Apa kita nak gana? Ini kurnia Tuhan. Tuhan boleh buat. Tak pelik. Tak pelik berlaku. Dia nak kalulah dia lama, orang kata benar sabarlah. Dia lama. Nak suruh nak win apa pelik tu lah. Barulah kita faham gapo dia mukjizat tu. Gapo dia mukjizat tu. Gapo dia arti sahabat Nabi ni. Bersahabat dengan Nabi ni kesan dia lagu mana. Benar dia boleh tengok selalu sepuas saat ni tengok. Balik tengok mak dia beriman tadi lagu lain. Sebentar-bentar. Tu sahabat ni. Tak apalah. Jadi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairahnya 5,874 buah hadis. Banyak tu. Itu hadis Abu Hurairah. Dalam Bukhari dan Muslim 909 hadis. 909 hadis. Lepas tu lagi-lagi tu banyak tabur atau dalam kitab-kitab hadis ni ada. Hak tak ada dalam Bukhari Muslim pun riwayat dia tu. Jadi sahabat yang paling banyak hadis. Hak paling banyak hadis ni paling semetar ngaji. Nak tunjuk pelik tu. Paling semetar ngaji. Tapi dah Tuhan nak buat. Tak boleh. Walaysa 'ala Allahi bimustankarin
an yaj'alal 'alama fi wahid. Tu ya. Betul lah Jalaluddin Suyuti kata, menggambarkan diri dia sendiri. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah. Ini ada lah memang. Zaman dia, masa dia lagi ada dah orang sungguh. Ada dah orang duduk miskinnya. Macam mana dia meriwayatkan hadis banyak. Dia kata tak apalah, temu janji kita mana-mana berasa tak puas hati tu, kita nanti jumpa depan Tuhan. Biar dia royak diri. Dah lagu mana? No. Bisa nak royak payah. Biar dia royak sendiri. Tu wallahul maw'id. Allah lah tempat temu janji kita. Tempat temu janji kita mana? Allah. Saya esoklah. Ikutlah. Nak kata gana pun lah. Itu cara dia jawab. Saya dulu kalau nak kira hak zahir lah. Tapi kalau hak zahir pun tak lagi juga. Orang lain pun lagu tu, apa tak boleh. Kalau kira hak zahir, saya ni sesak, kata dia, duduk khidmat ke Nabi, tak cara cari pitih gapo ni, cari tak cara, asal boleh lapik perut sudah. Orang-orang lain pergi nego, pergi berkebun gapo macam-macam, kata dia. Saya ni duduk. Tiba-tiba satu hari Nabi kata gitu. Nabi nak kata gitu, betul lah dia ada. Nak jadi bui ke dia tu, boleh ke dia tu. Dia apa kain, dan Nabi kata siapa-siapa apa kain dia tak akan lupa gapo dia dengar daripada aku. Sebenarnya nak ke dia dah tu, nak ke dia dah tu. Saya putus apa kain. Siapa Nabi cerita banyak lah ayatnya. Lepas tu bila selesai saya ambil kain tu dah ada. Tak lupa gapo-gapo dah selepas pada tu. Tu cerita. Jadi kalaulah orang tu percaya kepada mukjizat Nabi, percaya kepada Nabi, apa peliknya? Benda lain. Kalau hak zaman dia, hak mana-mana dia tengok doa Nabi sepatah je, bila-bila jalan gitu dia tengok menjadi kenyataan. Apa peliknya kalau benda ni berlaku kepada dia? Wakil lagi kalau nak persoal lagi, kita temu depan Tuhan. Saya soal lah. Begitu. Seterusnya riwayat daripada Aisyah. Dia kata, kamu tak berasa pelik ke Abu Hurairah ni? Dia duduk nyanda di bilik aku, rumah aku. Dia pun royak hadis lah. Pera. Aku pun dengar juga, tapi duduk semaya. Aku duduk semaya. Bila sudah aku semaya tu, ya tak ada lagi dah. Kalau aku dah dengan dia, aku akan tegur dia, aku akan bantah dia. Sebab Nabi tidak baca hadis lagu tu. Sebab kamu baca laju-laju lagu tu, dah banyak lagu tu. Dia tidak, mungkin dia tidak bantah tentang Abu Hurairah. Apalah kerja banyak ni, mana boleh dia tidak mungkin hak tu. Dia mungkinnya pasal laju. Yang keduanya banyak. Sekali-sekali tu pro. Dah banyak nama dia ingat. Apa? Aisyah kata di sini, tidakkah kamu berasa pelik? Memang hebatlah dia tu. Peliklah tu. Orang lain tak boleh buat lagu tu. Orang lain tak berani ketar-ketar nak royak hadis tu. Takut tak betul. Salah. Dia pra. Sudah pergi. Cepat pula tu. Sebab apa cepat? Dah nak banyak. Lambat-lambat. Sikit-sikit lambat. Dia nak banyak. Lepas tu kita kata apa, dia boleh banyak. Dah dia ingat banyak. Tu je benda je. Kan pelik tu. Jadi Aisyah pun menyatakan pelik. Cuma dia nak tegur tu, tegur dari segi Rasulullah SAW lebih mementingkan dia slow royak tu. Sebab dia maksud lain. Sebab tu lah yang kita ngaji di Pakistan, ngaji di India ke apa, dia suka baca laju. Sebab maksudnya lain. Kalau nak faham lagu lain. Kalau nak ambil berkat baca hadis, lagu lain. Boleh sudah meta ya kalau kita ni. Meta ni. Kalau nak sudah kan Muslim ni dapat kau jilik lagi. Pra baca kan. Laju meta. Tak ada sebulan. Habis. Tapi dia nak, Aisyah nak kata dia nak tegur itu tu, mana tak serupa dengan Nabi. Nabi dia royak tu suruh faham orang hadam.
Sedangkan hak ni dengan maksud lain. Apa kita kata kita nak tulis? Tulis banyak mana nak tulis. Lepas tu bagi orang nak apa tu ikut kemampuan masing-masing lah. Tu sekurang-kurangnya kita sudah royak dah. Kita sudah royak dah. Ini maksud dia nak royak sebanyak mana hak dia ada. Sekali duduk. Lepas tu semula pula. Siapa-siapa yang dah ambil lah banyak. Ya orang lain tak boleh buat gitu sebab dia tak ingat banyak. Ini orang panggil sard. Sebab itulah tarik penyampaian hadis, ada hadis ini dia ada macam-macam. Antaranya tarik sard, cara sard. Sard ini mana derah, banyak dan derah. Baca derah benar, dia akan pilih hak paling derah lah. Itu tarik sard, seperti yang dipakai oleh Abu Hurairah. Tarik sard ini diperlukan oleh orang yang nak ambil berkat daripada hadis, nak faham kira semula. Sekarang ni misalnya dalam Muslim, hadis ni ada dah, tak payah duk fikir apa dah, nak lalu sekali lalu. Lepas tu nak kaji tu semula, bahagia kaji tu. Orang-orang ngaji lagu tu dia boleh baca sendiri. Dia boleh baca sendiri. Lepas tu nak baca sendiri. Supaya nak kaji, nak royak maksud dia, nak ijtihad ulama-ulama ambil daripada hadis tu kan bukan main banyak. Kalau nak lagu tu tak boleh laju, tak boleh banyak lah, dia sikit je lah. Sedangkan maksud dia lagu lain, nak sampaikan sebanyak mungkin. Nak tak nak dia kena pakai tarik sard, orang panggil. Lepas tu lagi supaya tadi juga orang duduk kata apa ya orang-orang Muhajirin dan Ansar tu tak royak hadis, tak meriwayatkan hadis serupa dia, mati nak royak, kata dia. Saudara-saudara saya di kalangan Ansar tu, mana sahabat-sahabat tu saudara, dia kira saudara. Dia demo tu dia ada tanah. Nabi SAW tidak ajar orang meruk. Dia tidak ajar. Kalau kita perhati, mana buat kerja? Tidak kata aku metai ni ada ni, mungkin tak boleh buat kerja lain, kita duduk sini belakang. Dia kata masing-masing. Dan tanggungjawab dia ajar. Tanggungjawab kena jaga. Ketika dia ada, ketika dia tak ada pun, tanggungjawab tu tetap tanggungjawab. Kalau orang tu ada keluarga, dia kena jagalah keluarga dia. Ini hak sahabat-sahabat faham. Sebab itulah kita tengok sini sahabat-sahabat Ansar ni duduk urus kebun dia puak-puak pekebun, puak-puak ni puak-puak petani pekebun, puak-puak Ansar. Saudara-saudara saya dari kalangan Muhajirin pula sibuk duduk pasar. Sayyidina Umar sendiri pun dia tidak pergi dan nak pergi jumpa dengan Nabi, dia buat gila dia. Gitulah cara sahabatnya. Kalau saya tak boleh pergi hari ni, awak pergi, nanti balik kita jumpa, royaklah gapo dia royak hari ni, ayat Quran ko, hadis ko, gapo ko, cerita gapo-gapo royak. Gitu dia buat gila-gila gitu. Cara dia ngejah sama-sama dia lah. Gitu sebab tu bukan maknanya orang-orang tua ni lah. Sebab Abu Hurairah ni masa tu dia tak nikah lagi, orang muda tak ada tanggungjawab apa, dia mari mak dia sekadar tu je lah, dia tak nikah lagi, jadi tak ada tanggungjawab agak. Ini menunjukkan kepada kita nak mengaji agama ni tidak semestinya orang sebab Abu Hurairah, orang muda, orang tak ada tanggungjawab apa-apa. Orang tua pun boleh juga, cuma dia tak boleh tinggal tanggungjawab dia. Kerja tu tetaplah buat kerja, masa ngaji. Itu molek. Cara ni yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Jadi itulah sebab dia kata dia, sayanya duduk kira boleh lapik perut je. Kira boleh lapik perut je sayanya. Lepas tu buat kerja kau dia, buat kerja dengan Nabi tu khidmat, bukan ambil upah dah. Bukan, kita jangan kata di sini ala mil ibatni ni akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni, dia ambil upah daripada Nabi dah. Ikutlah gapo-gapo dia dapat sikit sebanyak sekadar boleh lapik perut, itu saja. Lepas tu dia ambil upahnya, ambil upah dengan bini dia, kemudiannya jadi bini dia, tua dia tu. Dia buat kerja dengan itulah, namanya sabrah.
binti Ghazwan. Tu perempuan tu. Tu tuan dia duk kerja. Itulah boleh piti sikit sebanyak lapik perut. Tapi akhirnya Tuhan beri nikah dengan tuan dia tu. Tuan tu bukan hamba, dia tidak hamba, dia buat kerja lah. Buat kerja, makan gaji kau apa dia ambil upah, kita kata. Itu je. Jadi saya ada sama. Ketika orang tak ada, saya ada. Lepas tu saya ingat, demo terlupa, saya ingat. Dia pun cerita, apa ya dia jadi gini? Gini ceritanya. Dia kadang-kadang Allah SWT nak bagi kepada Nabi ni, dia ada ketika-ketika tertentu. Kiranya dalam takdir Allah SWT memang nak gitu dah. Kalaulah semua tahu Nabi SAW sekali ni akan buat gini, pakak tak tahu gimana lah gitu. Tapi tidak. Bukan semua ada. Orang-orang tertentu ada. Tiba-tiba dia kata gitu. Sebab hak Tuhan nak beri pada masa tu. Tuhan nak beri pada masa tu. Lepas apa lagi dia larang pula. Siapa tinggal kerja, siapa apa dia tak beri. Tak boleh. Anak bini nak makan apa? Aku nak kerja dah. Lepas tu keperluan Islam, kalau dia nak sabit anak bini saja pun, keperluan umat ni nak pitih banyak. Nak pitih. Pengorbanan pula nak bagi derma, nak kebajikan gotu ni sahabat-sahabat boleh buat tu, nak mari pitih mana. Dia buat kerja. Cuma kerja dia tu kalau kita tengok pun tak seberapa, kan nak kira berkat Tuhan beri. Jadi kaya-kaya. Nak kira tak sebelah mana buat. Kaya-kaya tu kaya pelik lah. Seperti kita sebut dah sebelum pada ni, Abdul Rahman bin Auf pergi tangan kosong. Puak-puak kafir Mekah tak beri langsung nak bawa gapa-gapa. Dia memanglah kaya lah. Mekah tu supaya juga Uthman pergi tangan kosong. Macam mana dia pergi tangan kosong? Dia duduk di Madinah. Lepas tu kita tengok dalam sejarah, dia lah buat goni banyak ni. Lagu tu 7 tahun dah tu. Sebab tu kita kata berkat. Tuhan beri berkat. Kok tu pula tidak dalam bentuk hafal sebab Abu Hurairah ni, tapi dalam bentuk lain pula dia boleh khidmat kepada agama juga. Dengan cara bagi, beli unta sebanyak mana nak perang, beli kuda sebanyak mana, beli telaga. Sikit-sikit ekonomi orang Yahudi itu terhapus. Tu cara Nabi tu, bijaksana dia. Akhir sekali orang Yahudi tak ada. Asalnya Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah tu. Akhir sekali sahabat beli. Pokok dia pun tak ada berapa. Sedai molek pokok dia pun moga tak betul, duduk pakat dengan pokok kafir Quraisy gapo nak pelacur Islam ni. Bila Nabi tahu, jadi ada sebab lah untuk Nabi halau dia pokok Yahudi. Jadi akhirnya tak ada di Madinah. Semasa dia lagi tak ada dah di Madinah. Pergi ke Khaybar. Lepas tu dekat nak mati, dia pesan pula, suruh buat keluar Yahudi daripada Jaziratil Arab, semenanjung Arab. Semenanjung Arab tu yang dimaksudkan yang semua setujunya, semua terima belaka. Kalau learn ingat ni lah Arab Saudi tu dah semenanjung Arab. Tepi-tepi tu Bahrain, Yaman, Abdurrahman gapo alik sana tu, Palestin, tu dah semenanjung Arab. Jadi memang zaman Nabi sekat Khaybar, tapi dia tak ada nak lebih pada tu. Duduk di Khaybar jauh dah, perangai tak berubah juga. Padahal pengajaran dah tu, nak jadi rakyat Islam kafir boleh, tapi buatlah molek. Jangan duduk bersekongkong pula dengan musuh-musuh tu, nak peracur negeri ni. Bila begitu, dia pesan akhrijul yahud min jaziratil Arab. Di zaman Sayyidina Umar baru benda tu berlaku. Habis tak ada Arab. Pergi ke mana? Pergi kata Syria, mana alik atas. Tu cerita. Jadi pok-pok dia nak balik asal pula lah kira-kiranya. Nak boleh Baitul Maqdis. Lepas tu kalau boleh nak menguasai Madinah pula. Puasa. Sebab Madinah tu hak dia, kata dia. Dia kira gitu. Dia yang menguasainya dulu. Jadi cita-cita orang Yahudi gitu lah. Jadi Abu Hurairah sebut sini, itu sebab dia tak terlupa
Selain daripada tu, kalau dia tidak ingat dua ayat hak Tuhan kata susuk sembunyikan keterangan dan petunjuk ni, hak tu Allah SWT laknat manusia dan malaikat sekaliannya laknat. Dalam ayat tu sebutnya gitulah. Tak boleh susuk ilmu. Lepas tu Abu Hurairah cerita duduk ayat kita tu banyak berkait dengan agama lah. Bukan ada kena mengena dengan rahsia gapo, hak individu gapo, tak, untuk umum. Kalau tak ayat kita tak tahu. Kalau tak ayat kita tak tahu. Sebab tu lah dia berkait dengan agama. Sebab itulah dia ayat. Bukan kita kata berahi sangat nak ayat, nak jadi sahuda, tidak maksud tu. Lagi hadis seterusnya lagu tu jugalah. Dan bab kelebihan Hatib bin Abi Balta'ah dan ahli Badar. Ini ceritanya Ubaidullah bin Abi Rafi', iaitu jurutulis Ali, meriwayatkan, dia kata saya dengar Ali berkata, pernah Rasulullah SAW hantar saya, Zubair dan Miqdad. Dalam riwayat lagi Abu Marthad. Sebenarnya 4 orang Nabi hantar. Dalam riwayat tu dia sebut Abu Marthad, tak ada sebut Miqdad. Dalam riwayat ni sebut Miqdad, tak ada sebut Abu Marthad. Jadi perawi ni dia meriwayatkan berdasarkan hak dia dengar. Hak dia dengar lagu tu, walaupun dia tahu, tak boleh, hak berdasarkan hak dia dengar. Gitu kaedah penyampaian hadis. Berdasarkan dia dengar gitu. Jadi ulama buat kesimpulan, jadi 4 orang hak Nabi hantar tu, 4 orang. Pergi hantar, pergi ke mana? Kamu pergi ke Raudhah Khah. Situ akan ada orang perempuan hak dulu naik unta. Aku air naik unta. Bila kamu pergi jumpa dengan dia, minta surat. Minta surat. Minta surat. Nabi tak suruh baca, tak suruh ambil surat tu, mari sini. Pokok dia tak buka. Sahabat Nabi ni kalau ayat lagu tu dia tak akan buat lebih-lebih. Buka kau gapo. Supaya juga Nabi kata kamu pergi sini-sini bawa surat. Sampai sini baru buka. Dia akan buka sana. Dia tak akan buka sebelum pada tu. Itu cara sahabat tu, disiplin dia, patuh kepada pemimpin memang tinggi sungguhlah. Lebih pada askar lah kita kata cara. Lebih pada askar. Sebab memang pupuk dia ni askar pun. Askar pun hakikatnya dalam keadaan bahaya semua, terancam semua. Jadi bila pergi, dalam riwayat asal lagi riwayat ada perempuan, perempuan musyrikin. Perempuan musyrikin. Ada sebut tu. Ada surat daripada Hatib, dia sebut lalu kepada orang-orang musyrikin. Dalam riwayat ni tak sebut, dia sebut surat saja. Ikut mana-mana pun tak pelik lah kepada kita. Nabi SAW riwayat ni berdasarkan mujizat dia. Ada hikmat kan? Berlaku begitu. Bila pergi, memang tak dapat gapo lah. Jumpa lah perempuan tu. Demon ni kata waktu ambil surat tu, hala mari surat. Dia kata tak ada surat apa-apa. Ni dalam riwayat ni sekali, dalam setengah-setengah riwayat tu sebut banyak kali juga. Duduk soal jawabnya. Lepas tu baru dia kata, kalau tak tubik kita akan telanjangkan kamu. Ikut lah. Baru dah ancam. Ugut lagu tu barulah waktu tubik surat. Jadi surat tu tak sekolah duduk dalam canggu. Rabuk tu tak sekolah. Jadi waktu tubik, mari kepada Nabi SAW baca. Buka tu surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dia tulis surat tu kepada orang musyrikin Mekah. Kira-kira dia pecah rahsia lah. Pecah rahsia. Pecah rahsia negara ni. Boleh bunuh. Hukum dia. Mula ada ISA, ada OSA. OSA. Rahsia. Jadi hak tu ya Sayyidina Umar kata, biar aku penggal leher si munafik ni. Hak dia tahu memang boleh hukumnya. Sebab apa? Bahaya orang Islam kalau royak. Orang Islam nak pergi sekian-sekian, dia nak pergi tu kira-kiranya nak menguasai Mekah lah. Royak nak, misalnya kita kata lagu tu, tidakkah bahaya? Kalau tak tahu benda tu, pakak pergi dia kepun tu.
Lagu ni lah cerita, lagu ni pecah rahsia lagu ni yang mati gambar askar tu. Dalam mana-mana cerita pun. Jadi hak ni besarlah kesalahan dia je. Apa yang dia tulis surat tu? Sebab itulah alasan sebab kita baca tadi lah, jangan cepat menghukum saya, wahai Rasulullah, kata dia. Sebab saya ni orang luar. Kalau nak kepada orang-orang Quraisy ni, saya ni orang luar. Buat Quraisy pun Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Uthman, kau siapa-siapa lagi, ramai lagi orang lain tu, orang-orang keluarga dia ramai, sama-sama Quraisy. Jadi dia melera banyak perkara juga. Sebab ni akan naik angin lah kalau buat kadang-kadang. Adik-adik kita buat gitu. Hak kafir tu suku, dia naik semangat tu. Hak kafir tu suku, ni pak saudara kita buat gitu, soleh lah. Tapi dia tidak, dia hanya sekutu dengan puak-puak Quraisy, sekutu, bukan Quraisy. Jadi anak-anak dia ada juga duduk di Mekah tu, dia pusing lah, takut kalau lah dia dengan cara dia berbudi dengan lagu tu, orang akan melera dia sikit, akan riayah lah dia, ambil kira lah. Tidaklah buat nyanyi kepada anak-anak dia duduk di Mekah tu, kena seksa ke di pulau ke apa. Tidaklah gitu. Dia fikir gitu. Jadi bila saya ni tak ada budi, tak ada gapo hubungan dengan pokok dia, dengan cara saya buat gini, saya kira mereka akan melera lah saya. Saya bukan buat gini kerana kufur, kerana murtad ke, kerana reda dengan kekufuran ke selepas Islam. Tak. Nabi SAW kata betul dia. Senang tak? Dia kata betul dia. Mana hak dia ayat dia memang sungguh lagu ni, bukan dia pelawak. Memang itu maksud dia. Wah, kita kata hak Sayyidina Umar tu ialah betul dah juga. Sebab hukum orang yang pecah rahsia ni boleh sampai ke peringkat bunuh. Boleh situ. Jadi Sayyidina Umar yang kata gini, dia tidak kata saja, dia tahu dah. Bukan mana-mana dia tahu dah hukum tu. Cuma bila dia kata gini, Nabi kata tak boleh. Mana ada lagi kecuali tu. Dan dia kata munafik. Munafik ni nampak zahir serupa dengan kita, hati tu maknanya berkasih sayang dengan orang kafir pula, nak melera pula, nak jaga hati puak-puak ni pula. Mana boleh orang Islam lagu tu? Itulah sifat munafiknya. Jadi dia kata tu ia dah mengikut alamat-alamat, tanda-tanda hak Rasulullah duduk sebut sama. Tapi tidak gitu. Banyak kadang-kadang hak tu benda kita tak boleh pakai umum, tak boleh. Walaupun kita tengok gitu, kena timbang dulu orang itu siapa. Kena timbang siapa. Dia kena ada pertimbangan. Macam sini Nabi SAW kata betul, dia kata gitu. Dia pasal apa? Tak boleh kata begitu. Walaupun zahirnya nampak beberapa perkara lah langgar tadi. Kalau nak kata munafik pun, ya dah ada alamat. Kalau nak kata pecah rahsia pun bahaya ni, ya dah boleh sebabkan bunuh, ya dah berlaku dah. Tapi Nabi kata dia telah ikut serta dalam perang Badar. Mu tahu? Nabi kata, mu tahu? Wa ma yudrika. Mu tahu? Allah tentu sudah tahu dah hati budi ahli Badar ni. Sebab itulah dia kata, siapa dia kata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buat, ikut apa yang kamu nak, aku sudah ampun untuk kamu. Hatib bin Abi Balta'ah pegang tu, dia cerdik. Dia cerdik. Inilah, walaupun kita tengok dari satu segi nampak dia tak betul ke tak, nampak jahat, sebenarnya dia cerdik. Cerdik ke mana? Cerdiknya apa ni, hak dalam Quran sebut, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin, dan seterusnya ayat. Sudahlah ayat tu. Hak dekat-dekat dengan ayat bayat hari dua tu lah, bayat hari bawah pokok. Allah SWT telah membenarkan mimpi Nabi dia, yang mana kamu pasti akan masuk ke dalam Mekah dengan aman damai. Tengok cerdik. Tak akan perang. Dia faham tak akan perang. Jadi ayat tu turun bila?
Dia ni ahli bay'ah ridwan juga. Hatib bin Abi Balta'ah ni selain daripada ahli Badar, ahli bay'ah ridwan. Mana bay'ah ridwan sudah berlaku dah. Bay'ah ridwan berlaku pada tahun yang ke-6. Puak-puak kafir tak sewi masuk tahun tu kan. Tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 Fatih Makkah. Nabi mipindah. Pada tahun yang ke-6 tu dia nak begitu, dia mipindah. Allah SWT raya puak dia akan masuk ke dalam Mekah, Masjidil Haram. Ada Sayyidina Umar kata, tidakkah Allah SWT sudah raya? Tu dia raya. Tapi dia raya kau tahun ni, dia tidak raya tahun ni. Tu Nabi jawab, dia tidak raya tahun ni, cuma akan masuk. Bila sudah begitu, selesai dah. Ayat pun turun. Hatib ni cerdik. Bila-bila dia dapat faedah, puak-puak kafir tu akan melera ke dia ni, akan jaga anak-anak dia. Dia tengok ayat tadi, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, dalam keadaan aman. Bila dalam keadaan aman? Tahun depan orang panggil umratul qada, tahun yang ke-7, boleh masuk dengan aman. Tapi bukan menguasai Mekah lagi. Hak menguasai Mekahnya suratul Fath tu, kalau baca sepenuhnya, di situlah nampak perdamaian di Hudaibiyah tu membawa kejayaan dan kemenangan pada tahun yang ke-8. Dan sebenarnya tidak ada perang, damai juga. Damai juga. Walaupun mereka bersedia kalau siapa perang pun boleh jadi. Pergi tu dengan maksud lagu tu dah. Tapi hak Tuhan kata dalam Quran itu memang betul. Hatib kata fahad, tidak akan memudaratkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Madwai daripada Ibnu Abbas, dia kata saya tahu dah, kalau saya rayak pun tak akan jadi gapo-gapo, terjejah, tak akan mudarat. Allah dan Rasul tak akan mudarat. Sebab apa? Dia faham ayat tu. Lepas pada dia faham, Tuhan jamin tu. Kalau dia pecah rahsia, tak boleh nak agak apa juga. Memang kenyataan pun gitu. Dengan sebab itu kita tengok, kalau bunuh dia nyaya lah. Sedangkan dengan sebab dia royak, dia faham kafir boleh buat apa? Dia boleh pertahan ke Mekah, tak boleh pertahan juga, jatuh juga ke tangan orang Islam 2 tahun sahaja selepas tu. Dah betul, dah Tuhan royak, dah masuk dengan aman. Kok mana-mana pun dia akan aman lah. Dah Tuhan royak dah. Tu cerdik. Jadi kalau dia pecah rahsia setara mana pun, tidak akan jadi kucak-kacir, tidak akan jadi mati orang Islam. Dah bukan Tuhan rakyat, dah masuk dengan aman. Tahu yang ke-8 jatuh. Dia cerdik, dia ambil peluang. Lagu ni lah sahabat-sahabat, ramai sahabat lagu tu. Orang yang mari baju kain comel lah, kenapa pakat pegal lah comel. Sahabat tu kata, Rasulullah, saya boleh beri saya. Nabi kata, boleh. Dia pun masuk dalam pecak pula. Pecak tu, mari waktu beri kau kata. Sahabat-sahabat lain kata, apalah, orang beri nak suruh dia pakai dah. Nabi ni kalau minta dengan dia tak akan tolak. Dia pula minta. Dia kata nanti dulu. Kata dia, tengok cerdik. Ada orang lagu tu. Lagu-lagu ni banyak dalam cerita Nabi. Saya minta tu bukan untuk saya pakai lah ni. Saya minta bekas Nabi pakai tu, bila saya mati saya nak suruh kapal dengan hak tu saya. Boleh ke dia? Tengok. Kok tu dia fikir. Orang tu nampak nak pakai wajan. Dia tidak fikir kok tu. Sebab sahabat yang lain, dia kata, Nabi kata sehari ni kalau ada siapa-siapa saya ada buat salah, siapa-siapa nak balas, boleh. So sahabat tu kata, ada, tapi Nabi pada masa buat saya dulu, saya tak pakai baju. Jadi saya nak ukur, nak balas ni, Nabi kena tak pakai baju lah juga. Sahabat-sahabat lain-lain tu kat gelisah tu. Apa lah dia ni? Kalau iya pun lah, Nabi nyada lah salah silap, terlanjur begitu, muka cerita perang nak betul barisan gapo ni nak perang. Jadi salah, tarik derah sikit, jadi bekah dia. Mestilah Nabi ni dia tepat derah, tepat lembut. Tepat perlu kasar, dia kasar. Misalnya tentera askar, mesti kena cepat, tak boleh kadang main lembut lagi, slow lagi. Jadi ada kalanya dipukul kaki. Dia pasal apa nak suruh betul ni, disiplin.
Jadi bila buka tu, sahabat-sahabat lain tu gelisah. Sahabat dia pun gegar, dakak juga siu Nabi tu. Tepat hak dia hak kata nelah lah kita kata. Dia siu. Kau tu. Dia nak hak tu, bukan nak balas. Orang duk geger kata apa nak balas. Nah, dia bukan nak balas, nak ambil peluang tu lah. Bukan senang nak ambil peluang. Saya saja kita nak ayat Rasulullah pecat baju saya nak siu. No. Tak lagu tu. Lebih lagi suspend orang kata. Suspend. Nabi pun nak balas tak apa. Menunjukkan Nabi SAW ni memang kalau dia salah dia tak apa, tegur, koyak. Kalau tak balas lah. Memang dia gitu. Adilnya, bagusnya pemimpin tu. Jadi sahabat saat ni dia ada maksud lain. Jadi serupa juga sini. Dia ambil peluang, tapi peluang tu janganlah sampai menjejaskan, membahayakan orang Islam. Dan dia kata dalam riwayat yang lain, kok mana-mana pun tak akan bahaya. Sebab apa? Dia ingat Tuhan raya. Dalam hadis tu tak sebut, tapi kita faham itulah cerdik. Kalau ayat tu tak turun lagi, tentu dia tak berani buat. Kalaulah dia ni tidak kafir, tidak murtad, tidak redha dengan kekufuran, dia tak akan berani buat. Ni dia tahu dah tu, tak apa. Dan selain daripada tu, kalau tidak berlaku begini, orang tak tahu hukum. Setara mana ahli Badar, ahli Hudaibiyah tu setara mana. Anak kaya tu kata setara ni salah ni. Nabi kata demon ni kita kena ingat, bukan calah-calah orang, bukan main-main ni. Orang besar di sisi Allah, sehingga Tuhan kata buatlah apa yang kamu. Jadi dia buat. Dia buat. Tuhan ampunkan juga. Jadi kalau Tuhan ampun, apa Nabi tak saya ampun? Kalau Tuhan ampun, Nabi dia akan tunggu Tuhan. Kalau Tuhan ampun, dia pun akan ampun. Tapi ini bukan bermakna nak bagi buka pintu seluas-luasnya kepada ahli Badar tu untuk buat maksiat. Tak. Dia nak ayat sini Allah SWT sudah macam buat keputusan dah tentang demon ni. Kalau katakanlah dia ada buat pun dosa kau, kesalahan kau, Tuhan akan bagi taufik kepada dia untuk bertaubat, sehingga jadi Tuhan maafkan juga. Tuhan maaf juga. Selain daripada tu, orang yang dikatakan oleh Nabi SAW gini, dia mesti ada keistimewaan dia. Macam saat ni, walaupun dari satu segi kita nampak pecah rahsia, tapi cerdik tu, dia ambil kesempatan dengan orang kata apa dia, kalau orang kita bahasa kita, kalau pukul ular pun mati, tukar pun tak patut. Ataupun menyelai minum air. Banyak sekali buat tu, ada beberapa faedah dia. Dari satu segi keluarga dia terpelihara, di satu segi ni cerita ni akan berlaku. Di satu segi hak Tuhan royak kata masuk dengan aman tu, kalau royak orang kafir tahu dia apa, memang aman juga. Dah Tuhan royak dah gitu. Tengok masuk berlaku. Jadi dia buat tu bukan kira-kira jadi bahaya kepada orang, perlu kepada pengampunan. Ada, kalau ada salah pun setara tu rengeng kepada orang lain, berat kepada dia oleh kerana latar belakang dia tu, cerita dia tu lagu lain. Kalau orang lain askar buat gitu pecah rahsia, boleh dah lagu ni. Betul dah saya nak kata, boleh bunuh dah. Tapi demon ni tidak. Sebab apa? Sebab tadi. Tapi sama sekali tidak bermakna demon ni tak apa buat maksiat ke apa. Dan dalam kenyataan apa demon ni buat maksiat banyak? Tak ada. Kalau ada pun setara ni, dah hakikatnya dia merujuk kepada Quran juga. Bukan saja ikut nafsu dia. Tak. Cuba kita perhatikan ni. Salah, betul. Tapi salah pun dia rujuk kepada Quran tu. Tak bahaya. Dengan sebab dia pecah ni, siapa dia mati? Siapa dia mati? Tak berjaya kau jadi tahu yang ke-8 tu nak menguasai muka. Tak berjaya kau. Tak ada siapa dia mati di kalangan orang Islam. Hak kafir ada seorang dua. Jadi setara tu kira aman lah, bukan dalam bentuk perang. Bukan dalam bentuk perang. Tak apalah. Walau bagaimanapun Allah SWT turun ayat. Ni untuk pengajaran umum. Jangan kita ambil
orang kafir, musuh aku dan musuh kamu sebagai teman rapat, teman rahsia, yang menyimpan rahsia, yang kita kasih sebagai kekasih. Jangan. Itu hukum umum. Termasuklah kepada dia. Jadi kira-kira tak kena pun Tuhan ampun dah. Dan muka Nabi royak ada. Tuhan kata i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jadi hak ni faqala i'malu ma syi'tum ni tak ada dalam Quran, tapi Tuhan kata juga. Ni hak bahagian ni. Sekat ni hak tu orang panggil hadis qudsi. Hak Tuhan kata. Sebab dalam Quran tak ada. Hak adanya dalam hadis. Tapi dalam hadis Nabi kata Tuhan kata. Itu hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Kita tahulah kelebihan ahli badan ni setara mana. Dan ada antara kebaikan yang manusia buat sangat Tuhan berkenan, sangat besar maknanya, sehingga kalau dia buat 10, 100 pun dosa yang lain tak terjejak. Itulah pentingnya buat sesuatu benda besar ni. Sesuatu benda besar, jasa atau sumbangan yang besar kepada agama. Ada kalanya kalau hal kecil-kecil kita buat tak ada gapo, tak kira. Kesilapan manusia kecil-kecil tu bahasa dia dah. Manusia, kata manusia. Tapi nak boleh buat supaya dia buat ni setara ni bukan main tu, bukan cala-cala orang. Jadi dia menghapuskan juga. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sayyi'at tu hak dulu, hak akan datang pun hasanat hak kita buat tu, kebajikan hak kita buat tu boleh menghilangkan dosa-dosa, boleh menghapuskan dosa-dosa. Sebab itulah dia nak buat benda hak besar-besar tu. Dia boleh menghapuskan, boleh tudung hak kecil-kecil, hak kecil-kecil. Bahkan ada kalanya hak besar tu pun boleh tudung, boleh tudung lagi. Supalah. Itu cerita Hatib lagi. Hamba Hatib mengadu hal lah kepada Nabi pasal Hatib ni ada buat menyakiti dia lah. Dia pun kata Hatib mesti masuk neraka, kata dia lagu ni. Nabi kata kadzabta. Kadzabta tu asal makna kamu dusta, tapi di sini bukan makna dusta, kamu tak benar, tak betul, tak tepat kamu kata lagu tu. Sebab apa? Sebab tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang ikut serta dalam perang Badar dan Hudaibiyah. Hudaibiyah tu pada tahun yang kena tu, tak akan masuk neraka, Nabi kata. Jadi kalau kamu kata gitu tak betul. Faham mana ahli Hudaibiyah ni? Hak bai'ah Ridwan 1,400 orang. Mengikut setengah-setengah riwayatnya 1,500 orang. Apa jadi beza tu? Yang jadi beza tu ada hak kata 1,400 orang tu hak keluar sekali, asal daripada awal lagi. Lepas tu hak masuk tengah-tengah jalan tu ada lagi. Yang tu jadi 1,500. Jadi boleh terima kedua, tak jadi masalah. Jadi bai'ah. Sebab apa? Tuhan redha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Tuhan redha. Tuhan redha ni bukan senang-senang. Tuhan nak redha. Dia nak kata radiyallahu anhu. Apa puak sahabat ni dia kata radiyallahu anhu. Lepas tu ni pula khusus tu disebut bai'ah dengan Nabi bawah pokok. Khusus. Ini ada kelebihan dia. Jadi tak boleh nak main-main lah. Nak kata ahli neraka kau gapo kau. Walaupun mungkin dia melakukan kesilapan, tapi kesilapan tu Tuhan akan bagi taufik kepada dia kemudiannya untuk bertaubat, dan Tuhan terima taubat dia, jadi hapus juga. Dengan sebab kesalahan tu dia tak akan masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab dia bertaubat. Jadi sebab tak ada dosa juga. Apa nak masuk neraka? Tuhan beri gitu kepada dia. Lepas tu asal lagi tu kita sambung minggu depan lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.